perempuan, saya nak keluarkan emas yang bernilai RM15,000 daripada Ecomascap kepada emas fizikal dekat ATM Go Machine. Jom. So, yang pertama, buka dulu QR. Lepas tu, kita pilih emas yang kita nak keluarkan. Saya nak keluarkan 5 dinar. Jadi 21.25 gram. Kita ambil yang ni. So, harga dia hari ni RM15,000 lebih. Okay. Lepas tu kita get withdraw. Dan kita scan. Kita akan dapat 2 kali TAC. Request saja TAC. Yang kedua TAC kita masukkan kat dalam ni. Kita tekan untuk keluarkan emas daripada ATM Go Machine. Akan ada 2 pembayaran, iaitu Gold Premium dan Gold ATM Withdrawal. So saya nak bayar guna My Debit. Ambil kad, kita tap kat sini, sale dah approve, transaction settled. So sekarang kita tunggu dispense daripada ATM Go Machine 5 dinar saya dekat sini. So sini. Okay. Kita ambil, tengok zoom dalam. Saya ambil kat sini. Okay, so ini item 5 dinar. Bila kita keluar, kita akan dapat sekali emas macam ni. Contohnya ni. Ni 5 dinar, 21.25. Ada sijil ketulinan di belakang. Di bahagian belakang dia ada corak Islamik. Dan sekali dapat free holder macam ni. So, Alhamdulillah dah berjaya dah keluarkan simpanan emas saya yang bernilai RM15,000. Sangat-sangat mudah simpan emas bersama dengan Pak Bikul. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit dan kita boleh pegang sendiri emas ni kat tangan. Perempuan yang berminat nak mulakan simpanan emas, boleh follow dan rujuk di bahagian bio puteri untuk puteri bimbing sebaiknya. Ingat mas, ingat puteri. Bye-bye.